Cik Rashid nak naik tak mau. Okay. Jambatan gantung ni hak milik persendirian. Kalau jatuh tanggung sendirian. Mandi. Ada tabung. Aduh. Rasanya kalau letak QR code lagi banyak kot dapat. Cuma kalau letak QR code takut ada orang salah guna lah. Mungkin dia letak QR code diri dia, sekejap lagi duit tu pergi ke lain. Macam ni mungkin lebih selamat. Tapi QR code lebih mudah lah. Saya pun tak bawa cash. Rasa macam jambatan ni bergerak ke kiri ya. Sebab ilusi. Kita nampak air ni bergerak ke kanan kan. Ya, rasa macam jambatan ni bergerak ke kiri. Serius ah. Jambatan ni macam bergerak ke kiri ya. Ni nama dia Baling Boulevard. Lupa pada ralik. Kena RM10 lepas tu lupa pula bayar RM20. Lukisan dekat sini super real lah. Cantik lah. Order tak order? Guntingan baling. Cantik. Hujan panas hujan. Lama lah. Ni apa? Mi Bandung.